Jadi sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat malam. Persiaran secara langsung dari Stadium Tunku Abdul Rahman Paroy untuk membawakan kepada anda saingan Liga Super Negeri Sembilan FC bertemu dengan Kelantan The Real Warrior FC. Anda bersama saya Hafiz Abed Decipher selaku pengulas rasmi anda. Perlawanan terakhir untuk kedua-dua pasukan ini. Sudah pastinya tiga mata menjadi idaman. Kemenangan ditagih. Apakah mungkin sekali lagi Kelantan harus cuba untuk bertahan, tidak mahu dibolosi pada minit-minit awal. Delivery, diselamatkan, mungkin tidak. Tandukan yang begitu pantas, tandukan yang begitu padu, berjaya untuk mendapatkan jaringan pertama 1-0. Tidak sampai 10 minit permainan kita lihat ulang tayang bagaimana tandukan yang gagal diselamatkan di atas garisan oleh Muhammad Azwan sebentar tadi. 37 gol dalam 23 perlawanan dan secara average atau puratanya 1.6. Sepanjang 23 perlawanan, kesilapan sekali lagi. Tolakan kepada Esso. Digagalkan oleh tiang. Adakah itu offside? Tidak. Gol diterima. Tidak sampai 3 minit. Negeri Sembilan berjaya untuk meledakkan lagi jaringan. Kali ini daripada Mio Suniyasu. Kita lihat bagaimana bijak di situ Joseph Esso untuk tidak berada di dalam kedudukan offside. Cubaan beliau terkena tiang. Hantaran lolos yang baik. Wisan baik. Tetapi tiada ruang untuk Selvan ketika ini. Hantaran ke tengah, hantaran pendek cuba mencari dan CP saja. Agak bersahaja sebentar tadi cubaan daripada Muhammad Hadin Azman sebentar tadi. Pemain nombor 14 ini Muhammad Nur Azam Abdul Aziz. Pemain yang penuh pengalaman, terubah baik, peluang first touch dan satu cubaan berjaya sekurang-kurangnya merapatkan jurang. Cukup baik sekali. Muhammad Ashraf Alifuddin Yassin berjaya untuk merapatkan jurang. Meskipun peluang pertama kali beliau gagal kerana terlepas bola, tetapi hasil hantaran lolos daripada Azam Abdul Aziz. Dan kali ini beliau berjaya untuk menolak ke kaki dominannya, kaki kanan. Kita lihat Arif Ar-Rashid lambungkan ke dalam kotak penalti, tandukan pula tersasar. Joseph Esso di dalam mencari gol ke-11-nya di dalam saingan Liga Super ini. Bijak hantaran ini, bijak larian daripada Joseph Esso, tetapi ternyata terlalu kuat tandukan. Pegangan bola dari segi peratus 64-36. Baik, Faris Izdiham berjaya memintas dan ketika ini masih lagi 2 lawan 2 dan satu cubaan jarak jauh. Syafiq Ismail bukan Faris Izdiham. Syafiq Ismail diberikan ruang nampaknya. Kembali kepada Ahmad Khazaimi PE. Arif Ar-Rashid di bahagian kanan. Dan beliau begitu aktif. Dan satu kuisan, ada jeritan untuk handball. Ada jeritan untuk handball. Daripada sudut ini kita memperlihatkan tangan beliau berada dalam kedudukan yang tidak normal. Ayo kita lihat kaki kanannya berjaya diselamatkan. Menafikan
menidakkan untuk Joseph Esso mendapat gol ke-11-nya dalam saingan Liga Super ini. Datang sekali lagi Selvan di bahagian kanan. Ada option di bahagian kanan diberikan. Arifan Rashid, lambungan dan satu kuisan bergolek-golek CP sahaja. Untuk gol kedua, Mio Suniasu. Kita lihat bagaimana hantaran Arifan Rashid melambung tepat. Tetapi ternyata teknik yang agak sukar kerana Mio berada di udara. Oh, berbahaya mungkin. Oh, terkena keeper. Peluang keemasan untuk menjadikan 3-1. Inilah dia cubaan daripada Joseph Esso. Berjaya dihadang, berjaya dihalang cukup sempurna oleh Fikri Cik Soh. 2,800 kehadiran di stadium pada malam ini. Tendangan jarak jauh. Sekali lagi Selvan sedikit demi sedikit makin hampir cubaannya tu makin sampai ke gawang. Menantikan tiupan whistle panjang. Anwar Sise. Tidak offside. Lambungan ke tengah. Oh, Selvan. Mungkinkah Selvan diselamatkan? Dan dengan itu tamat sudah perlawanan kita di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy. Ditutup dengan tendangan terakhir daripada Selvan Anbualagan selaku kapten pasukan Negeri Sembilan untuk kali terakhirnya pada malam ini. Inilah dia keputusan rasmi. Negeri Sembilan FC 2, Kelantan The Real Warriors 1. Sehingga kita bertemu lagi di musim hadapan. Untuk kedua-dua pasukan ini, Assalamualaikum dan selamat malam.